Dalam usaha menjaga kebajikan mahasiswa, Persatuan Kasih Mahasiswa atau lebih dikenali sebagai Kasiswa berperanan penting sebagai platform bantuan dan sokongan kepada pelajar yang memerlukan. Pertubuhan ini digerakkan oleh mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia yang aktif memberi bantuan fizikal serta menyampaikan makanan kepada komuniti sebagai usaha meringankan beban mereka yang terjejas. Kasiswa ataupun dengan nama lain Persatuan Kasih Mahasiswa Malaysia merupakan satu pertubuhan sukarelawan yang berdaftar under HCP lah dan juga dikendalikan oleh mahasiswa UKM sendiri. Bantuan yang ditawarkan oleh kasiswa terdapat dua jenis, iaitu bantuan tenaga fizikal, iaitu sukarelawan lah, dan yang kedua adalah bantuan agihan makanan. Kami telah berjaya melaksanakan inisiatif kebajikan dengan kolej-kolej, persatuan, kelab, fakulti dan juga entiti luar juga. Jadi memandangkan kasiswa merupakan sebuah pertubuhan yang berdaftar di bawah ROS, kami boleh mendapatkan pelbagai sumber daripada pelbagai persatuan atau organisasi yang berdaftar. Misal kata kami pernah dapat bantuan daripada NGO, CSO, pejabat kerajaan dan lain-lain. Syarat untuk pelajar memohon bantuan daripada kasiswa terdiri daripada dua aspek utama, iaitu pertama sebagai individu atau sebagai persatuan. Bagi pelajar pula, kami tidak mengehad pelajar. Mana-mana pelajar yang mempunyai keperluan dan memerlukan bantuan makanan dan bekalan harian boleh datang ke kasiswa atau boleh menghubungilah mana-mana PIC untuk mendapatkan bekalan dan bantuan tersebut. Rata-rata pelajar menyifatkan bahawa kasiswa sebagai saluran bantuan yang pelbagai dan efektif dalam membantu keperluan mereka di kampus. Saya pun ada join kawan-kawan kata, jomlah ambil ada bantuan. Lepas tu saya pun pergilah bantuan yang ada dekat laluan Chowkit FSSK, and which is diorang bagi sabun, Maggi, also macam keperluan harian yang lain, which is sangat bagus lah. Setahu saya dia juga bekalkan macam kit-kit wanita. Macam kadang-kadang kan kita tahu kit wanita ni taklah murah sangat. So like bila student tu tak ada duit sangat nak beli, boleh pakai yang diberikan oleh kasiswa tu sendiri. Menurut salah seorang penerima bantuan, permohonan boleh dilakukan dengan mudah melalui pautan yang disediakan di media sosial kasiswa. So just isi Google Form yang dia bagikan. Dia bagi Google Form tu masa tu dekat Instagram, dekat link Instagram. So isi je Google Form tu and pergi ambil waktu yang ditetapkan lah. Usaha menjaga kebajikan pelajar bukanlah satu tugas yang mudah. Namun dengan adanya inisiatif seperti kasiswa yang menjadi bukti bahawa mahasiswa juga mampu membantu mahasiswa. Semoga usaha murni ini terus diperkasa dan diberi sokongan. Syahira Azmi melaporkan untuk Nadi Bangi.